Waktu aku kecil, daripada lorong depan sampai lorong belakang, dah habis lorong belakang pergi kampung sebelah weh. Sampai kampung sebelah pun pelik. Ni cucu siapa ni? Sebab nak kaya punya pasal. Last. Mira, duit raya ibu pegangkan nanti hilang. Sampai sekarang aku hilang. Sejak mak aku pegang, dia hilang terus. Aku tak pernah dapat rasa lagi. Tapi tak apa lah. Kira aku balas jasa mak aku lah. Dia dah penat jaga aku daripada kecil. Bila dah besar tu lah. Sedih pun ada, kelakar pun ada kita dengar luahan hati anak tu kan. Tapi itulah tuan-puan, luahan hati seorang anak. Yang mana dia dah simpan duit, bila duit raya tu dibagi kepada parents, duit tu hilang, lesap. Tak tahu ke mana. Saya ada dengar tau satu ceramah daripada ustaz ni yang mana beliau cakap haram kita parents ni guna duit raya anak-anak untuk kegunaan kita ataupun beli barang anak. Jangan main-main tuan-puan. Jadi kalau risau terguna duit raya anak-anak, ada baiknya tuan-puan galihkan jadi simpanan emas tuan-puan. Sebab simpanan emas ni ada dua je kenapa kita kena simpankan emas. Satu, nilainya makin meningkat. Yang kedua, risau terguna duit raya anak-anak. Kalau kita rasa hari ni harga emas mahal, tuan-puan, masa anak kita besar nanti 5, 10 tahun, 20 tahun lagi pasti lebih tinggi. InsyaAllah boleh jadi dana pendidikan mereka nanti jadi mudah untuk kita, tak perlu keluar duit lebih, gadaikan emas, cover duit pendidikan diorang. Jadi jom, siapa yang nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, boleh klik link di bio, daftar akaun emas secara percuma dan yang menarik, saya akan bagi duit raya RM10 seorang, okey?